Tiga hikmah sesiapa yang berkorban, tuan-tuan. Tak lama lagi kita akan menyambut bulan Zulhijjah. Di antara yang ibadah terbaik pada hari raya Aidiladha 10, 11, 12 dan 13 iaitu berkorban. Yang pertama, sesiapa yang berkorban, tuan-tuan, dia akan mendapatkan kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, kita akan diperluaskan rezeki oleh Allah kerana kita bersedekah. Korban di antara sedekah terbaik kita. Semakin besar, semakin banyak harga yang kita bayarkan untuk bersedekah, semakin besar rezeki yang Allah akan sampaikan kepada kita. Dan berkorban juga, tuan-tuan, akan menghapuskan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Masya Allah, tabarakallah. Saya nak mengajak kepada semua, jom kita terus melakukan ibadah terbaik ini. Tuan-tuan, tak lama lagi dah, dekat dah. Jom sertai korban asnaf, korban yang akan kami agihkan kepada masjid, madrasah dan juga tahfiz yang memerlukan. InsyaAllah, tabarakallah, kalau tahun lepas kita berjaya memberikan manfaat hampir 10,000 orang, tahun ini kita cuba ulang benda yang sama. Dan ini merupakan binatang-binatang korban yang akan menjadi saksi kita di akhirat kelak. Sesiapa yang berkemampuan, join kami segera.